Boy, Ya game? aku nak trade in PS4 aku boleh? Trade in PS4 kau boleh, tapi kenapa kau nak trade in? Sebab ni kau lama aku dah tak pakai, better aku trade in. Oh faham, so ni kau nak trade in dengan cash ke item? Trade in dengan cash. Dengan cash boleh? Boleh. Tapi serius Hakim, kau tak nak trade in dengan konsol lain? Nak trade in konsol apa ni? Sebab aku beli dulu nak main GTA, sekarang GTA tak ada lah. Baik kau upgrade PS5 Kim, sebab nanti nak keluar GTA 6 lah. Ada PS5 sini? Ada, sekejap. Mana? Ni PS5 Kim. PS5, alamak GTA 6 nak keluar. Tapi GTA 6 keluar bila? GTA 6 keluar November nanti. Tapi sementara kau tunggu tu kan. Baik kau ni ambil ni UFC 6 ni pun game baru juga ni. Oh iya ke? Tapi yang best main 2 orang kan? Yes betul, ni main 2 orang. Tapi control satu je kan benda ni kan? Control satu, tapi jangan risau game. Sekejap aku ambil game untuk kau. Kau tambah lagi satu controller. Ada macam-macam colour kan. Sekejap kau ambil. Banyak ni. Banyak. Kau tahu, ada warna hijau, warna merah, warna biru, warna putih. Sekejap, mana warna putih? Ni warna putih dengan biru. Kalau kabut banyak pula kau nak bagi aku ni, kau kencing aku ke apa? Kencing? Mana ada kencing ni? Kau nak markup kan? Mana ada markup? Tapi sekarang yang ni yang paling relevan lah orang ambil Yes, ini paling relevan lah. Aduhai, UFC 6, PS5, GTA lambat lagi keluar. Kau ni bakar aku lah. Aku rasa boleh kot. Aku ambil PS5 biji, UFC. Lepas tu controller. Ni baru keluar Ni baru keluar ni. Lawak colour dia. Kau pilih colour apa kau nak. Boleh, aku nak colour ni. Kali hijau Alright, so kita settle kat cashier. Boleh? Baik. Jom.